Hai guys, jumpa saya lagi K. Kali ni dengan segmen yang baru, ramai yang tanya. Sebenarnya dengan Motor Colors ni ramai yang tanya soalan tau. Kami dah listkan banyak soalan, tapi antara yang kita akan ambil untuk episod pertama ni, kita akan ambil 3 soalan yang paling ramai orang tanya lah. Jom kita tengok apa soalannya. Alright guys, soalan yang pertama ramai yang tanya, Motor Colors ni apa sebenarnya? Contoh you ada motor, semua orang ada motor, Yamaha lah, Honda, Suzuki, Kawasaki, Modena, semualah. Setiap motor mesti ada color dia, betul? Jadi setiap color untuk setiap model tu kita ada dekat katalog Motor Colors. Jadi Motor Colors ni apa? Untuk menjawab soalan yang pertama ni, ini adalah motor paint ataupun cat motor, aerosol spray yang kita boleh gunakan untuk kita punya restore, repaint ataupun touch up kita punya cover set. Alright guys, sebelum kita soalan yang kedua, untuk menjawab soalan anda, apa itu Motor Colors? Motor Colors adalah cat motor yang sesuai untuk anda gunakan sekiranya anda nak buat apa? Nak buat repaint atau restore ataupun anda nak touch up bahagian-bahagian cover set motor anda. Alright, ini yang paling sesuai, pilihlah Motor Colors.